suasana dah lain lah. Abang pun lupa lah. Tapi memang rasanya belah sini lah tempat jual tiket. Okey, hari ni kita nak tengok balik suatu ketika dulu Budu Raya ni tempat transit bas ekspres lah ke segala pelosok di Malaysia ni naik bas kat bawah ni. Jadi kita nak tengok hari ni seperti yang video yang abang paparkan tadi, suasana terkini kat dalam Budu Raya ni dulu tahun 80-an ke tahun 2000 berapa dah lupa, tutup tempat ni. Ni kita nak mengimbau kembali nostalgia pada satu-satu ketika dulu kita tiba kat sini. Ini tempat jual tiket seperti yang ditunjukkan dalam video tu kat bawah ni. Ni semua dulu kaunter tiket tempat kaunter tiket kat sini, sebelah sini. Ini tempat menunggu tempat menunggu bas dulu, tempat yang ada jual apa ni, kain-kain sekarang ni dulu. Ada gerai kat sini. Abang ingat lagi lepas tu kita akan turun dekat sini pintu ni ataupun pintu sana. Bas tunggu kat bawah ni. Bawah ni. Ni ada kedai-kedai banyak lah dulu. Di tepi ni dulu jual tiket. Kawasan menunggu. Ni pintu berapa dah tak ingat lah dulu. Mana nak pergi utara, selatan, timur, semua lah naik kat sini lah. Tak perlu turun tengok bas. Jaga dulu. Jadi kita pusing-pusing dulu tengok. Abang pernah guna stesen bas ni tahun berapa tahun 2000 mungkin ada kot. 2003, 2002 masih lagi ada. Ni kat bawah sana tu tempat naik bas. Kaunter tiket dia dulu mana sana tu kan? Kaunter tiket. Ada bawah kaunter tiket bawah. Apa atas? Ni atas. Suasana dah lain lah. Abang pun lupa lah. Tapi memang rasanya belah sini tempat jual tiket. Lepas tu ada ruang menunggu. Ni dah tempat turun bas. Bas. Dulu rasanya kedai banyak sebelah atas. Kedai-kedai banyak dulu sebelah atas. Ni tempat ni tempat jual tiket dulu. Tempat menunggu. Ini tempat menunggu dulu ni. Sini. Kawasan ni. Ni banyak kedai kat dulu sini. Selain daripada atap ni lah. Kita review keadaan terkini kat Budu Raya satu ketika dulu.
Sekarang ni dah kosong tak ada orang. Rasa sebelah sana dulu tempat jual tiket. Atas ni kedai dulu, bawah ni pun dulu. Sekarang ni kosong lah, tak tahu ada ke atas lagi ke tak. Atas rasa kena naik ke atas. Kalau tengok sini masih ada lagi bas lah. Sini ada star mas ambil dari penumpang. Ini suasana edaran masih ada. Masih ada aktif lah yang naik bas dekat sini. Nampak ada lagi KS Seremban. Tak menunggu bas. Ini tempat jual tiket tak salah dulu. Sekarang Ketumbar dah pindah ke TBS dan juga ke TBG Terminal Bersatu Gombak. Masih ada kaunter tiket kat sana. Inilah suasana terkini di Hujan Pudu Raya. Kita dulu ni, kita naik sini. Ada juga ni. Kita dulu. Kita ambil dulu lah akan